Hai, saya Dr. N. Jambu, pakar bedah ortopedik perunding kanan dari Hospital Apollo Vahanagaram. Hari ini saya akan membincangkan tentang politrauma. Dan apakah itu politrauma? Rakyat harus sedar kerana banyak kali terdapat banyak perbezaan antara kecederaan poliskeletal yang sedang dianggap sebagai politrauma. Apabila terdapat beberapa patah tulang, ia dipanggil kecederaan poliskeletal. Apakah perkara yang perlu anda ketahui dalam politrauma? Perkara yang paling penting ialah apabila pesakit politrauma tiba di mangsa, hak dari pesakit yang diambil dari tempat kecederaan kepada kecemasan, keseluruhan proses, ia harus dikesan pantas. Pemandu ambulans kami segera menunjukkan atau memaklumkan pasukan kecemasan kami supaya mereka bersedia apa yang seterusnya. Oleh itu, sebaik sahaja pesakit tiba, doktor kecemasan akan mengetuai dan mereka muncul dan mereka melakukan apa yang anda panggil sebagai ABC, peredaran pernafasan saluran udara, dan mereka mula-mula menstabilkan pesakit. Jadi seterusnya ialah selepas peredaran pernafasan saluran udara, ia adalah kawasan kecederaan, katakan kecederaan kepala mendominasi dan pesakit telah mendapat skala koma Glasgow yang sangat lemah, maka pakar bedah saraf mengambil alih pesakit dan dia mula campur tangan. Dalam kes ortopedik, kecederaan tulang berganda bersama-sama dengan penglibatan sistem lain, kami menggunakan fenomena yang anda panggil sebagai ortopedik kawalan kerosakan. Apakah DCO? Kami memanggilnya sebagai DCO, ortopedik kawalan kerosakan, atau cara lain apa yang anda panggil sebagai ETC, penjagaan menyeluruh awal. Bila nak buat apa? Itu menjadikan titik perubahan yang sangat penting dalam hasil pesakit. Sama ada kita akan melakukan ortopedik kawalan kerosakan atau penjagaan awal sepenuhnya bergantung kepada pelbagai faktor semasa pesakit tiba di mangsa. Katakan seperti tekanan darah sistolik anda. Seterusnya, berapakah unit darah yang telah ditransfusikan? Apa dia defisit asas? Sama ada dia berasid. Selain itu, adakah terdapat hipotermia? Hipotermia adalah salah satu yang akan membunuh pesakit apabila terdapat hipotermia. Kemudian selepas semua ini, kita juga mengambil serum laktat. Apakah tahap serum laktat? Jadi seperti ini, terdapat pelbagai faktor yang kami ambil kira untuk memutuskan sama ada saya akan melakukan ortopedik kawalan kerosakan atau penjagaan menyeluruh awal. Apa yang kita lakukan dalam ortopedik kawalan kerosakan? Apabila terdapat patah tulang besar, kami tidak menghasilkan pukulan kedua kepada pesakit. Pukulan pertama sudah berlaku dalam semasa kecederaan dalam kemalangan jalan raya. Yang seterusnya ialah apa yang kita lakukan di sini. Jadi pukulan seterusnya tidak sepatutnya diberikan oleh kami, itu namanya kawalan kerosakan. Kami tidak mahu meneruskan apa-apa isu lagi kepada pesakit. Oleh itu, kami melakukan prosedur minimum di mana vital pesakit tidak diubah. Pada masa yang sama, beberapa rawatan diberikan supaya tulang menjadi stabil dalam bentuk seperti anda tahu fixator luaran. Daripada pergi dan melakukan pemakuan intramedullary dengan reaming untuk femur atau tibia selama 2 hingga 3 jam dan melakukan prosedur utama, kami melakukan fixator luaran dan menstabilkan pesakit, malah terdapat patah tulang pelvis iaitu pendarahan, kami melakukan fixator luaran dan pastikan pendarahan tertahan, hemodinamik pesakit stabil dan selama 72 jam, kami 22 jam. Apa yang kita panggil ini ialah masa di mana serangan kedua boleh berlaku. Dari hari kedua hingga hari kelima, kami memastikan pesakit stabil, semua produk darah diberikan seperti Paxils atau FFP anda, apa sahaja yang diperlukan diberikan. Dan kemudian apabila pesakit telah stabil, kami membawanya untuk rawatan utama seperti kuku atau penetapan dalaman anda selepas hari kelima atau hari keenam. Walaupun dalam kes patah terbuka, kami melakukan fixator luaran dan mencucinya dan memastikan pesakit tidak mendapat sebarang jenis jangkitan serta beberapa rawatan yang baik telah dilakukan kepada pesakit. Jadi polisi ortopedik kawalan kerosakan atau penjagaan awal-awal ini digunakan untuk kes politrauma. Ini berlaku semata-mata berdasarkan pertimbangan pakar bedah ortopedik yang merawat utama. Jadi saya di sini untuk memberitahu anda tentang politrauma dan rawatan awalnya tentang cara DCO atau ETC telah digunakan kepada pesakit politrauma. Terima kasih.